pakar. Sebagaimana nama apa? Nama tuan-tuan semua dalam sekolah itu ingatlah, tapi banyak ahli sains yang kena bakar. Galileo kena bakar, kena bunuh kerana dia sebut bahawa bumi bola. Dia sebut. Jadi benda-benda yang gereja kata, bila tak serupa dengan ahli sains kata, maka dia persalahkan ahli sains. Islam tak ada. Islam ni hak ahli sains kata dengan hak Islam kata serupa. Kerana sains ni bukan buatan ahli sains. Sains ni buatan Allah Ta'ala. Quran Allah Ta'ala buat, sains juga Allah Ta'ala buat. Mana boleh bercanggah di antara hak Tuhan belakang. Kita katalah barang panas dia belunjur. Barang panas dia membuka. Barang sejuk dia mengecut. Ini siapa dia buat? Bukan ahli sains. Ahli sains hanya jo kaji barang hak ada. Dah mana boleh kaji barang tak ada. Supaya kita kata tengok satu orang duk selek upuk dengan kaki dia. Dia cari apa dia tu? Cari apa selek upuk? Cari duit. Berapa cari duit sini? Duit saya jatuh. Malam mari ceramah sini jatuh sen piti mak. Pagi ni saya mari cari semula. Kalau bila dia kata duit jatuh dalam upuk, bab tu dia cari betul. Tapi kalau buat apa tu? Cari duit dalam upuk. Jatuh bila? Tak tahu jatuh bila-bila, saja cari. Mana boleh. Jadi bila kita cari sekarang, arti barang itu ada dah. Cari pitih, kau cari berapa barang yang tak ada dah, cuma kita cari. Orang sainsnya orang cari. Cari apa? Cari sistem. Sistem lagu mana nak buat barang masing campur dengan barang masing, campur dengan barang kelak, jadi lagu mana? Apa peraturan ni bukan orang ahli sains buat. Ahli sains hanya cari peraturan. Apa dia buat peraturan? Allah. Takkan nak kata tok nenek kita buat. Allah buat. Jadi ahli sains hanya dia melahirkan sunnah Allah, fitrah Allah. Itu sajalah. Jadi dengan sebab itu tidak bercanggah ahli sains dengan ahli tok guru. Kalau bercanggah juga tu boleh jadi mung tak pandai ayat Quran dan boleh jadi benda hak tak sains lagi tu muka tak sains dah. Kata dia orang ni semua ni, kata tuan kita ni, orang ni semua ni, orang yang mengatakan agama lain, politik lain ni, orang ni semua ni bertujuan untuk nak asingkan Islam daripada sultah zamaniyah, daripada kuasa. Hakikat sebenarnya masalah ni sama ada masalah Perancis, sama ada masalah Inggeris, sama ada masalah Yahudi, memang sengaja ditaksiri tengok Islam ni menguasai dunia. Biar aku seorang menguasai dunia. Gimana kita tengok Amerika lah. Walaupun Amerika sebut demokrasi, sebut keadilan, tapi apa yang dibuat bukan demokrasi, tapi tidak ada Amerika, tidak ada semangat Amerika. Amerika nak suruh orang semua dunia tolong dia belakang. Dia seorang yang orang panggil orang atas dunia, orang lain tidak orang belakang. Ini pandangan Yahudi. Laisa alaina fil ummiyina sabil. Dalam Quran sendiri sebut, orang Yahudi kata laisa alaina fil ummiyina sabil. Puak-puak kita nak buat apa pun pada ummi ni tak ada dosa. Kita nak bunuh orang Arab tak apa, muka dia ni tidak orang kita. Kita nak ambil reba dengan orang yang tidak Yahudi tak apa. Kerana dia ni Allah Ta'ala buat untuk jaga kita, untuk khidmat pada kita. Itu pandangan Yahudi. Dalam Islam tidak ada kasta. Tidak ada Melayu lebih pada Cina, tidak ada Cina lebih pada Melayu, tidak ada orang Arab lebih pada orang asli, tak ada orang asli lebih pada, tak ada. Yang adanya ialah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia pada aku Tuhan kata atqa, yang paling takwa padamu. Orang asli pun kalau lebih takwa, baik dia pada orang Melayu. Dan kalau orang Melayu lebih baik takwa, baik kita pada orang Arab. Orang Mekah sendiri pun baik kita. Ini peluang rebuk jadi takwa terbuka. Tapi kan lebih pada orang Arab, pada bangsa. Bangsa ni bukan ikhtiar manusia. Bangsa ni barang boleh kebetulan. Kita orang Melayu, mak pak kita ikhtiar ke jadi orang Melayu. Dek pun jadi orang Melayu, muka bakal Melayu. Kita nak lagu mana? Orang Cina jadi Cina. Kerana bukan mak pak dia usaha jadi Cina. Mak pak dia Cina, jadi Cina. Orang asli, dia tak sebelah mana, jadi orang asli. Jadi peluang merebut, peluang persaingan ni tak ada kalau kita guna bangsa. Hak yang boleh kita peluang tanding tewas bukan ialah takwa pada Allah. Siapa dia yang masalah curi, masalah rasuah, ni kita boleh usaha. Belah mana supaya anak cucu aku tidak curi. Belah mana anak cucu aku supaya tidak rasuah. Belah mana anak cucu aku supaya tidak jadi penganggur. Belah mana anak cucu aku supaya jadi tidak menyesat dada. Ini boleh usaha. Melayu baik, Cina baik, orang asli baik. Peluang ni, peluang Belombo ni Tuhan beri sepenuh. Hak Belombo ni lah orang panggil Islam. Sebab tu kita kutuk
Kutub dalam pilihan raya misalnya. Pilihan raya peluang untuk berlomba. Tiba-tiba dia panggil skak tu, skak dengan PT lah, skak dengan SA. Ini menatang, tidak orang dah ni menatang. Hidup nak jadi tamadun sangat, tapi tak pandai. Nak pilihan raya lah. Kau tak siap pilihan raya, mana menipu kita baik tak sah. Bika aku sorang tak apa. Senatang. Sebab tu Tuhan dia nyupuh lah Quran tu turut dia kata. Qutilal insanu ma akfarah. Bila Allah Taala marah pada kufur ni, disebut qutilal insanu ma akfarah, mati dibunuh manusia ni. Kenapa manusia ni kafir dengan aku? Dan banyak perkara lah jadi. Tuhan dia baik sungguh, dan dia supuh gak maka tak habis lah. Jadi kita nak nyupuh juga boleh, tapi syarat dia kena lain lah. Kalau tempat tak supuh, kita supuh dah, orang tak pandai. Nak ambil lalat, ambil bedil, tembok. Tu